Grey area. Kalau untuk personal use boleh, tapi kalau berguna untuk commercial use ataupun melibatkan bisnes, seloknya kita elakkan sebab dia melibatkan copyright dengan juga IP sendiri. Bila AI ni dia menggunakan semua image yang sama, macam Disney dia akan guna macam Sembang Santai bermula sekarang. Okey. Assalamualaikum semua, anda sedang menyaksikan Kacau Datuk. Podcast Sembang Santai kali ni kita bersama dengan Iki. Mesti korang fikir kan, yang Iki buat art ni kan. So kali ni kita dah banyak interview dan kali ni kita nak interview Iki pula. Kita nak bertanya kat Iki lah berkaitan tentang isu sekarang ni pasal AI. Animasi gunakan AI. Adakah Iki sendiri berkaitan tentang industri AI ni, adakah Iki nak mengecam tindakan menggunakan AI atau sebaliknya? Pandangan Iki. Okay, untuk secara khususnya animasi ni memang untuk melahirkan generasi kreatif, tapi kewujudan AI ni sebenarnya telah merosakkan satu critical thinking dan juga daya kreativiti. Sebab bila tak ada daya kreativiti, tak ada daya critical thinking, sebenarnya dia membuatkan generasi ni tak ada imajinasi yang luas. Dia hanya berpaksi kepada apa yang diberikan oleh komputer. Jadi untuk melahirkan generasi yang bijak, generasi yang boleh berfikir kejauh, setiap pengkarya wajib ada daya critical thinking dan daya kreativiti yang tersendiri. Jadi itu yang menyusahkan bila AI wujud, dia telah mengambil satu daya fikiran manusia yang sepatutnya kita keluarkan. Okey. Sekarang ni kita tahu kalau kebanyakan animasi Malaysia sekarang ni, lebih lagi kita sekarang tahu viral pasal orang gunakan animasi ni terus jadikan AI, lepas tu tiba-tiba Steven Spielberg ambil dia sebagai AI, sebagai kartun menggunakan AI. Apa pendapat Ikin sendirilah mengenai isu pasal ni? Sebab ramai sangat dekat tracks dan macam-macam orang lain mengecam tindakan pasal menggunakan AI, menghasilkan animasi ni menggunakan AI. Adakah ia adalah hobi ataupun untuk peruntungan dia saja? Situasi begini dia lebih kepada grey area. Kalau untuk personal use boleh, tapi kalau berguna untuk commercial use ataupun melibatkan bisnes, seloknya kita elakkan sebab dia melibatkan copyright dengan juga IP sendiri. Bila AI ni dia menggunakan semua image yang sama, macam Disney dia akan guna macam style DreamWorks. Jadi benda tu akan melibatkan IP. Selok sejauh orang yang menggunakan lagi-lagi ada kontrol, buatlah kreator sendiri, jangan harapkan AI. Kalau untuk kegunaan sendiri saja kita kalau dah sampai tahap ada copyright, sampai ada IP, tak boleh digunakan. So itu dah salah lah juga. Okey lah. Jadi kita ada banyak pasal isu pasal AI ni berkaitan dengan copyright. Betul lah, tahun akan datang dunia ni kita takkan guna art, tapi hanya AI je bekerja. Apa pendapat itu? Okay, untuk situasi ni memang dah kita dah sedia nampak, kita dah tengok orang yang buat AI, orang yang guna dan buat AI ni asal dia semua sama, tak ada kelainan dan keunikan. Muka dia akan sama, dia punya pergerakan dia tak ada rasa jiwa dan juga dia punya penciptaan dia semua sama. Dia tak ada rasa macam motion capture, dia tak ada emotional dan dia akan hilang dia punya keunikan pada animasi sendiri. Okey, ini adalah last kali ni. Last untuk kali ni, kata-kata terakhir untuk Ikin lah, nak suruh follow ke apa ke, minat Agent Ali. Kalau kau nak tahu, Ikin ni lukis art untuk Agent Ali. Dia pernah pergi Malanggala. Siapa tengok video saya vlog santai tu, inilah dia. Saya sempat lagi jumpa dia. So kata-kata terakhir, nak suruh follow ke apa ke. Okay, untuk industri lokal kita ada Ejali, kita ada UPP, kita ada Boboy. Jadi kalau boleh kita sokonglah animasi yang asli, bukan animasi yang buatan manusia. Bila animasi yang kata buatan daripada manusia yang memang ada akal manusia, benda tu akan jadi buat kita rasa macam nak sokong lagi. Bila sokong yang bukan original, dia akan buat animasi ni jatuh dan tumbang. Jadi sokonglah lokal kalau boleh. Ya, itulah dia. Sokonglah animasi kita, support kita punya art dan bersempena semalam bersempena ulang tahun art lukisan Malaysia.
Dan ya, ini adalah satu lukisan lokal kita. Dan yes, so rasanya itu saja video kali ini. Kita ada banyak lagi interview. Kita ada 3 interview termasuk Tin dan juga pengabadi coaching daripada Indonesia. So ya, korang boleh follow dan korang boleh follow lagi dia. So itu saja, jumpa lagi dalam My Coaching tu. This show, korang sama santai. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Bye semua.